Cak. Okey, sekarang ni Sarah dekat set J Revolusi, filem terbaru bersama saya Zulkarnain Azhar, director dia. Apakah J Revolusi ni? Merupakan filem aksi yang mempunyai elemen-elemen drama, komedi, cinta lah dalam tu. Dalam masa dia membantras tu, banyak konflik yang melibatkan keluarga dia, melibatkan kawan-kawan dia dan melibatkan dia punya tanggungjawab dia sebagai ahli UTK. Farid main watak apa? J Revolusi saya memegang watak sebagai Andra, seorang pemuda yang boleh tahan dia punya perangai di dalam filem ni. Okay, Zul, Arifin, gadis-gadis di luar sana tenang dulu. Tengok dia dalam uniform, tenang dulu. Saya tak sempat tanya soalan lagi ni. Okay, so watak awak dalam cerita ni? Ya, watak saya dalam J Revolusi, saya memegang watak sebagai J Zulkarnain, operatif kepada unit tindak khas Malaysia. Dan misi saya adalah mengharungi segala rintangan yang ada untuk menyelamatkan kakak saya Dian yang dilakukan oleh Fazura. Apa yang kita cuba lakukan di sini ataupun cuba fokuskan adalah untuk create the action icon. Itu sebab kita letak title tu J. J itu adalah nama dia. Sampai masanya kita ada hero iconic action hero kita sendiri. Kita nak kena ada hero iconic action kita sendiri. So jangan lupa semua orang tengok J Revolusi bila dia keluar nanti. Bila dia keluar? InsyaAllah pada awal tahun 2017.